Selekehnya awak ni. Dengan muka tak bersiap, kuku kuning-kuning. Asyik pakai tudung sarung je. Aku balik, tudung sarung. Aku balik, tudung sarung. Badan tu, dah lama tak scrub. Kau tengok macam bini orang lain tu. Pandai bersiap, pandai bergaul dengan semua orang. Cantik, wangi. Pandai make up. Kau muka pun tak siap. Oh, jadi kalau saya boleh bersiap macam bini orang lain, boleh bercampur macam bini orang lain, keluar semua, boleh pakai lawa-lawa wangi, make up, awak suka? Ya. Yeah. Okey, awak tangguhlah risiko atas permintaan awak. Awak tak masak ke? Kan saya kata nak makan nasi goreng kampung. Awak orderlah kat Grab je. Lah, macam tu pula. Awak tak nampak ke saya tengah buat apa? Saya baru lepas mani-pedi. Ni saya nak letak apa ni? Kilatkan kuku saya. Saya kan nak cantik macam bini-bini orang lain. Mulai sekarang, kita akan order makan kat luar je. Saya tak mau masak dah. Oh ya, lupa. Mulailah ni, saya takkan cuci baju awak dah. Awak nak cuci sendiri boleh? Ataupun macam mana? Lepas tu esok saya nak pakai apa? Kalau awak nak cepat, awak pilih hantar kat Dobi tu. Lah ni zaman moden. Semua mudah. Tak payah nak buat susah-susah. Saya baru check dekat malam banking saya. Awak ada keluarkan RM2,000 Saya tadi beli dress, beli makeup, beli skincare, tudung baru. Gila ke apa? Kan awak yang nak suruh saya melaram, makeup lawa, bercampur dengan orang lain, pakai cantik-cantik, macam bini orang lain. Pasal apa awak nak marah pula lah ni? RM2,000 tu banyak tau. Boleh beli barang dapur, pampers, susu anak. Nak isi minyak kereta tu pun boleh. Tu belum banyak lagi bang. Saya perlu lagi. Nak pergi facial, saya nak pergi body treatment, nak pergi beli handbag. Relax. Saya takkan sia-siakan duit abang. Abang kepuas hati nanti dengan performance saya. Awak ni kenapa? Awak kenapa tak jumpa anak? Alah, saya tengah sibuk ni. Saya tengah shopping. Shopping yang awak utamakan? Patutnya awak jemput anak dulu. Awak ni macam mana? Saya tak boleh jemput lah. Satu lagi. Esok, mama awak ada check up tau. Jadi, saya tak boleh nak hantar sebab saya nak kena teman anak kita untuk dia ada aktiviti sekolah. Lepas tu, awak jangan lupa bil elektrik, bil air. Lepas tu gas kat dapur tu pun dah habis, nak kena beli lagi. Lepas tu ada lagi 3 bil yang saya bubuh dekat TV tu. Tolong bayarkan semua. Okey. Bye. Malam-malam ni awak nak pergi mana? Saya nak pergi lepak dengan member-member sat. Malam ni ada parti. Lepas tu anak siapa nak jaga? Awak kan ada. Tapi kan saya balik lewat sikit, tak pasti lagi pukul berapa. Sudahlah. Saya tak boleh nak manage dah semua ni. Saya minta maaf. Boleh tak awak jadi macam dulu balik? Awak tak payah minta maaf. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kat awak. Sebab awak lah saya jadi macam ni. Awak tak boleh berurusan macam ni. Saya dah tak boleh urus dah semua dalam rumah ni tau. Awak ni tamak betul lah. Awak suruh saya jadi macam bini orang lain. Berdandan cantik, lawa, pandai bergaul dengan orang, ada member, ada tu, ada ni. Bila awak dah minta benda-benda macam tu, awak dah tahu risiko yang awak kena tanggung. Awak tengok bini orang lain kat luar tu. Mereka cantik, dapat jaga badan. Sebab apa? Mereka ada banyak waktu. Lepas tu suami mereka pun modalkan mereka duit sebulan beribu-ribu. Awak buat tak semua tu untuk saya? Saya ni dah sanggup korbankan waktu saya, masa saya, diri saya sepenuhnya untuk keluarga. Saya tak minta banyak pun. Saya minta awak hargai. Jangan marah-marah saya, jangan maki-maki, jangan kutuk saya tu ini. Cukup dah.
hargai saya. Saya tak minta banyak. Saya minta tolonglah sayangi saya. Mulai sekarang, semua kerja rumah kita akan bahagi dua. Kita buat sama-sama. Baru awak tahu rasa macam mana. Okey? Bawa Adil. Kejap. Saya nak tanya ni. Kenapa awak boleh cantik dalam waktu yang singkat Awak nak tahu rasa saya? Inilah dia, you see. Sangat mudah dapat memberi kesan wanita dalaman dan luaran sampai suami dia pun terngiur tengok dia. Wak. Jangan keluar. Masuk balik. Mama.